Korang pernah tak terfikir untuk bercuti ke China tanpa menggunakan ejen pelancongan? Ramai yang kata susah, masalah bahasa, pengangkutan rumit dan takut sesat. Tapi kali ini kami nak buktikan bahawa semuanya boleh dilakukan sendiri. Dalam vlog kali ini, kami berdua akan menjelajah Yunnan, salah satu wilayah paling cantik di China. Bermula daripada bandar bersejarah di Dali dan seterusnya ke Lijiang yang terkenal dengan pemandangan gunung bersalji dan suasana romantiknya, dan ke bandar moden Kunming. Sepanjang perjalanan ini, kami akan tunjukkan cara membeli tiket, menggunakan pengangkutan awam, mencari makanan halal, kos sebenar perjalanan dan tempat-tempat yang wajib dikunjungi. Semua tanpa ejen kecuali dekat Lijiang Impression. Hanya berbekalkan perancangan sendiri dan semangat untuk meneroka. Adakah perjalanan ini akan berjalan lancar? Atau kami akan berdepan dengan cabaran yang tidak dijangka? Jom ikut perjalanan kami menerokai keindahan Yunnan, China. Dan ini adalah kisah pengembaraan kami berdua di bumi Yunnan. Let's go!